Pertama, kesan dari segi harga minyak. Di beberapa negara sekitar kita pun, harga minyak melambung tinggi untuk rakyat biasa. Tapi apa yang kerajaan Madani lakukan untuk melindungi rakyat daripada kesan perubahan yang terlalu tinggi, bagi pasaran biasa, bagi orang yang bukan rakyat Malaysia, ada kenaikan berkuat kuasa hari ini, tengah malam tadi. Tapi untuk semua rakyat Malaysia, warga negara, kita kekal menerima budi 95 sebanyak 300 liter kota kita setiap seorang pada harga RM1.99 seliter. Adakah kerajaan mampu untuk menampung subsidi ini? Pada ketika ini, setakat semalam dalam perbincangan di Jemaah Menteri, kita percaya ya, boleh. Tapi kedudukan harga minyak di pasaran dunia berubah hampir setiap jam, hampir setiap hari berdasarkan apa yang sedang berlaku di Asia Barat. Saya bagi contoh, pada hari Isnin, harga Brent crude adalah sekitar $116 setong. Kemudian pada hari Rabu, Selasa, Rabu, dia turun ke $87 setong. Hari ini, saat ini, pada ketika ini, sekali lagi dia telah mencecah $100 setong. Maka ketidaktentuan dari segi harga minyak dunia sudah pasti akan ada kesan.